Alhamdulillah, berita gembira lagi dari dunia selebriti. Pasangan Izara Aisyah dan Adib Khalid dah selamat sambut cahaya mata ketiga diorang tahu. Adib sendiri yang share berita manis ni kat Instagram. Diorang dah pun perkenalkan puteri ketiga diorang yang comel ni. Nama dia Tara Alimah binti Muhammad Adib. Wah, sedap nama dia. Adib luah rasa syukur sangat atas kurniaan yang tak ternilai ni. Katanya ini satu lagi kebahagiaan untuk keluarga diorang. Alhamdulillah, syukur atas kurniaan yang tidak ternilai ini dan satu lagi kebahagiaan dalam keluarga kami. Tulis Adib. Dia pun tak lupa nak ucap terima kasih kat semua yang dah doakan yang baik-baik untuk keluarga diorang. Saya dan Izara ingin mengucapkan terima kasih atas segala ucapan dan doa yang diberikan. Semoga Allah sentiasa melindunginya, mengurniakan kesihatan yang baik dan menjadikannya dalam kalangan anak-anak yang solehah. Amin, katanya. Untuk rekod, Izara dan Adib dah kahwin pada 17 November 2017. Diorang dah ada 2 orang anak perempuan sebelum ni. Si Irisa Alaya yang berumur 6 tahun dengan Amara Amina yang berumur 3 tahun. Sekarang dah bertambah seorang lagi lah puteri diorang. Meriahnya. Korang rasa apa lagi ucapan tahniah yang sesuai untuk keluarga bahagia ni? Komenlah sikit. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.